Yang kau diri terpacak dekat situ dah kenapa? Pergilah tolong laba-laba tu bina jaringnya. Aku tak reti lah nak mula kat mana. Hah? Ikuin. Tolong. Lepaskan aku dari jaringan ni. Aku dah terperangkap lah. Ish, kau ni Ikuan. Kalau tak menyusahkan aku memang tak sah. Hah? Aku ingatkan senang je nak pintar sarang laba-laba ni. Rupa-rupanya susah. Tahu tak apa. Berapa lama laba-laba ambil masa untuk bina jaringnya, Ikuin? Lebih kurang 1 jam. Tengok tu. Dah siap dah pun. Alhamdulillah. Tengok tu. Nak buat macam mana? Dah sememangnya lumrah alam. Ai. Ish, Ikuan ni asyik lupa nak tutup kepala paip je. Ikuan! Mari sini cepat. Apa dia, Ikuin? Ada percubaan baru ke? Tengok tu. Kau terlupa tutup kepala paip lagi. Ini bukan kali yang pertama tau. Ups. Ingatkan, aku dah tutup kepala paip tu tadi. Aku terlupalah. Ikuan, kau sedar tak yang kau dah bazirkan air? Pergi tutup kepala paip tu sekarang. Yelah. Relaxlah, Ikuin. Tak payahlah nak marah-marah. Hei, kau ingat kelakar sangat ke? Kalau tiba-tiba air tak ada macam mana? Aku tak boleh mandi lagi lah, kot. Alah, masalah kecil je lah. Tak payahlah kecoh-kecoh. Oh, jadi selama ini kau ingat pembaziran air ini perkara kecil ajalah ya? Oh, macam tu Faham?